Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar warga TikTok? Sihat ke? Hampa semua sihat ke? Cik komen yang dah masuk. Cuba komen. Biasa kan kalau kita masuk TikTok orang kan, waktu first kali waktu kita buka TikTok kita scroll TikTok orang kan, macam anda sekarang tengah lalu dekat TikTok saya tengah live di Dakwah Digital Center. Bila kita masuk je, kita tengok orang sikit je, kita buat apa? Kita cabut lari kan? Betul tak? Kan kita cabut lari. Padahal orang tu baru bagi salam kan? Assalamualaikum semua. Okay, jemput komen. Apa khabar semua? Tinggalkan jejak sebelum pergi ke tempat lain. Boleh ke? Tinggalkan jejak sikit boleh? Selamat datang. Kita baru nak mula. Saya baru je on air. Tak sampai 1 minit. Sudi sekiranya untuk stay sekejap. Untuk kita pergi kepada satu topik sharing pada tengah hari ini insyaAllah. Di bawah topik terapi Al-Quran. Terima kasih semua yang sudi tap-tap screen dan juga bantu saya tekan butang share dulu boleh? Kita tunggu sikit lagi boleh untuk rakan-rakan kita masuk. Yang dah sedia ada ni, terima kasih Mawar Merah. Selamat pagi awak, selamat pagi. Pagi kita lagi, ya masih pagi. Pagi Okay, terima kasih yang sudi masuk live saya. Bantu saya tap-tap screen boleh? Selamat datang ke Dakwah Digital Center. Siapa yang baru first time dengar apa ke benda ni? Kan? Okay, selamat datang semua. Perkenalkan Dakwah Digital Center, tempat menyediakan rumah, tempat menyediakan hidangan-hidangan yang lazat untuk rohani, spiritual kita insyaAllah. Okay, selamat datang bagi yang baru masuk. Bantu saya tap-tap screen sikit. Kita panggil lah kawan kita dulu kan sebelum kita mula. Dalam kita tengok kalau dalam 5 orang ke macam tu, nanti saya mulakan. So at least adalah rakan-rakan kita yang masuk untuk mendengar topik pada hari ini insyaAllah. Kita nak sambung. Kalau macam semalam, hari kemarin dan hari sebelumnya, kita masih lagi di bawah topik hati. Siapa ingat? Siapa ingat? Cuba komen siapa join sebelum ni. Komen saya. Assalamualaikum semua. Siapa yang baru masuk, boleh tak bantu saya tap-tap screen dulu dan juga tekan butang share. Tekan je copy link. Okay. Terima kasih tuan-puan, ibu ayah, adik kakak yang sudi untuk stay dekat dalam live pada tengah hari ini insyaAllah. Sebab ini adalah live, maksud saya ialah kita live secara sendiri. Saya pun bercakap depan kamera kan. Saya bukan berada di kuliah-kuliah di masjid, di surau ataupun di mana-mana organisasi ataupun program. Jadi saya akan berinteraksi seperti inilah ya, santai. Kalau saya straight je tanpa tanpa berhenti, tanpa ada iklan tap-tap screen tu, maknanya saya berada di program yang formal lah, kan. Dan ini adalah bukan program formal, maksudnya kita berinteraksi secara sosial lah, kita bersosial di media ini insyaAllah. Jadi bantu saya boleh tap-tap screen sebelum kita nak mula dan bantu saya tekan je butang copy link kat bawah ni. Terima kasih semua. Selamat datang bagi yang istiqamah hadir setiap hari. Masya Allah, tabarakallah. Allah berkati masa tuan-puan yang sentiasa memberi masa untuk ilmu. Okey, Alhamdulillah. Kita dah pun melebihi kapasiti. Kita dah pun capai target. Jadi saya mulakan terus ya tanpa saya membuang masa. Terima kasih Puan Saria. Terima kasih follow Dakwah Digital Center. Puan Saria, jangan lupa bantu juga tap-tap screen sebelum nak pergi ke rumah lain dan juga bantu saya tekan copy link. Okay? So, adakah anda semua dah ready? Komen ready. Topik hari ni, kenapa hati kita tak tenang? Kan? Dan inilah hakikat yang kita nak belajar sebenarnya pada hari ni. Bukan tarikat ya. Bukan tarikat. Ini saya bukan nak ajar ilmu tarikat. Bukan. Okay? Nanti pelik ilmu tarikat kan lain macam ni. Bukan, saya bukan ajar ilmu tarikat. Siapa dah ready, komen ready. Berapa orang ada dengan saya tengah hari ni? Siapa ready? Okay, so siapa yang mendengar sambil bekerja, sambil buat kerja, Alhamdulillah teruskan
Saya faham lah tu mungkin tak dapat nak tap screen. Okay. So, Alhamdulillah ready? Jom kita sambung topik hati kita. Sebab kita ni nak menterapi kan Puan Mawar, kita ni nak terapi hati kita ni, kalau boleh kita berasaskan berpandukan daripada Al-Quran. Tapi sebelum tu kita kena tahu dulu kita punya kerosakan hati, kita punya kenapa hati kita tak tenang. Kan kita dah bedah kan daripada awal, betul tak? Puan Betty silakan masak. Sedap juga tu kalau dekat boleh hantar. Kan? Okay, Masya Allah. Sambil-sambil dengar, sambil masak, Masya Allah. Saya pun sama. Waktu saya mengemas, waktu saya memasak, sebab kita limit kan, masa kita sangat sedikit kan. Seorang ibu ni dengan bekerjanya, dengan nak mengurus anak keluarganya, dan dalam masa yang sama nak juga kan konten-konten yang ada ilmu kan. Jadi apa yang saya buat, saya buka je TikTok, saya tengok je mana-mana asatiza ataupun mungkin ada kelas mengaji kan, ada yang kelas mengajar tajwid. Kadang-kadang saya buka je, saya buka, saya pasang, sambil tu bolehlah saya mengemas. At the same time saya dapat 2 dalam 1. Okay. So saya faham mungkin yang tak tap screen tu dia tengah mengemas, tengah buat kerja. Okay, jom kita sambung. Okay, topik tentang hati kan. So kita kena kenal kenapa hati kita tak tenang. So semuanya berpunca daripada mana? Hati kan. Kalau kita rasa macam berat lah hati, kat hati kan rasa berat, kat sini lagi rasa tak tenang, kat sini juga, kat hati juga lagi rasa macam berat, rasa sunyi, rasa kosong. Semuanya dekat mana rasa tu? Dekat hati. Nampak tak? Semuanya dekat hati, terkumpulnya di situ. Jadi that's why kita kena kenal hati kita kan. Kenapa hati kita ni sihat ke sakit? Kita jadi doktor kepada hati kita. Tapi kalau sakit hati yang fizikal tu, maksudnya hati dia tu memang ada. Orang kata kalau sakit hati ni ada kaitan dengan penyakit kuning kan. Mungkin yang itu bukanlah dia kena jumpa dengan doktor ni lah, doktor perubatan. Jangan suka-suka buat doktor sendiri. Okay? So kena doktor perubatan. Jadi kalau penyakit-penyakit fizikal kita ni, kita boleh jumpa doktor perubatan. Tapi kalau sakit hati, maksud saya sakit dalam kita punya hati ni dah berpenyakit tanpa kita sedar kan. Sebab tu kita ada rasa tak tenang, rasa kosong, rasa berat, rasa sunyi, rasa macam-macam rasa. Rupa-rupanya hati kita tengah sakit tanpa kita sedar. Tapi kita biarkan je hati kita sakit. Kan. Sebab tu kita rasa kosong. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok balik kan, hidup aku ni lengkap je. Alhamdulillah ada suami, ada anak-anak, ada rumah kan. Kat rumah ada makanan. Alhamdulillah. Nak bergerak ada kereta, ada kenderaan, ada motor. Semua ada kan. Kalau nak ikutkan fikir-fikir balik, Alhamdulillah semua ada. Serba-serbi lah katanya kan. Alhamdulillah semua ada. Cumanya itulah. Kita rasa kosong kadang-kadang. Kenapa ya? Kita tak tahu kan. Jadi dia bukan masalah luar. Dia adalah tentang masalah hati yang berada dalam diri kita. Kita ni sibuk duk tengok luar kan. Uish, tak cukup ni lah. Kan. Walaupun memanglah sometimes tu kita memang diuji dengan maksudnya mungkin ada kekurangan daripada sudut sumber makanan, sumber keuangan. Setuju tak? Kita akan diuji dengan benda tu, perkara-perkara tu. Kekurangan makanan, kekurangan keuangan, mungkin tak dapat tempat kerja yang baik, mungkin tak dapat kerja lagi. So ini ujian-ujian ni salah satu, tetapi kita jangan memandang bestnya dia, alamak nak kerja dia ni lagi bagus daripada aku ni. Dia pandang luar saja, dia tak pandang ke dalam hati dia. Dia belum tengok kepada hati dia dulu. So hari ni saya nak bawa kepada sembang santai, topik tentang hati kita. Kita sambung lagi sebab topik tentang hati ni tak habis. Belum habis lagi. Jadi kita nak sembang santai pada tengah hari ni insya-Allah. Bercerita tentang hati yang ada dalam masalah diri kita sendiri. Kita tak perlu nak tengok luar dulu. Kita tengok dalam diri kita. Kita berhenti sekejap untuk ibu-ibu, puan-puan. Kadang-kadang kita ni terlalu rutin kan. Kita pagi kerja ataupun kalau suri rumah pun bekerja juga kan. Menguruskan rumah, betul tak? Menguruskan anak, suami, rumah tangga, kerja juga tu. Jadi bila terlalu rutin sehingga kan kita tidak pernah berhenti seketika memberi masa untuk memahami, mendengar dan melihat hati
kita sendiri. Sehingga kan hati kita rasa penat, rasa kosong, rasa tak tenang, timbullah macam-macam perkara. Kan? Dan itulah penyebab hati kita sakit. Boleh faham tak sampai setakat ni? Boleh faham tak? Kita kena ingat, sekali lagi saya ulang, hati kita mudah dijangkiti penyakit. Jangan kata, itu COVID-19 kan dah habis dah. Kan kita kata dah tak ada dah. Kita pun dah kena vaksin. Rasa macam tak ada dah ni. Kan tak ada kena penyakit dah. Rupa-rupanya kita tak tahu kan. Dia tetap ada. COVID-19 tu tetap ada. Bukan kata hilang 100%. Betul tak? Sebab tu sampai sekarang, ada je jiran-jiran kita yang terkena COVID-19. Betul tak? Ada je lagi yang terkena. Cuma sudah sedikit golongannya. Tidaklah macam pada awal-awal penyakit itu merebak, betul tak? Dengan data yang, statistik yang ramai yang meninggal kan? Ramai yang sakit. Jadi sekarang ni Alhamdulillah dalam keadaan yang terkawal. Dalam jumlah yang tidaklah begitu banyak drastik. Okey. Jadi begitu juga dengan hati kita. Hati kita ni mudah dijangkiti penyakit. Jadi ramai orang salah faham. Bila kita sebut dia penyakit hati kan, mesti kita akan fikir dengki. Betul tak? Siapa dekat sini, bila saya sebut je penyakit hati, siapa dekat sini terlintas dekat fikiran dia penyakit hati ni adalah dengki, iri hati, mengumpat. Komen saya. Siapa punya definisi macam ni? Cuba komen saya. Bila mana saya sebutkan penyakit hati, siapa di sini, ibu-ibu, tuan-puan, siapa di sini terlintas definisinya adalah berkaitan tentang dengki, iri hati, mengumpat. Siapa macam tu? Dia punya definisi tentang penyakit hati. Hati yang berpenyakit. Penyakit hati nampak macam, yelah, hati yang berpenyakit lah ya, maksud saya. So, siapa ada definisi macam tu? Komen saya. Jadi kan, sekejap ya, tertanggal. Okey, sebentar saya pasang dulu mic ni. Mic ni kena sembunyi kat dalam. Okey. Jadi kan penyakit hati tu sebenarnya dia lebih luas daripada dengki, iri hati, mengumpat ke kan. Dia lebih luas lagi, iaitu penyakit hati ni dia berlaku bila mana hati kita gagal menjalankan tugas. Analogi dia macam ni lah. Nak senang dapat lah nak senang faham. Contohnya macam ni lah. Kalau kita ada tangan kita ni dia digunakan sepatutnya untuk memegang barang, betul tak? Contohlah saya pegang ni. Nampak kan ni kan fungsi tangan. So saya pegang. Boleh pegang. Kalau tangan saya sakit, saya tak boleh pegang, betul tak? Mungkinlah tangan saya ni uratnya tengah sakit ke, kan tak boleh nak memengkok ke, urat tengah krem, jari menegak je semua macam ni. Jadi tak boleh pegang barang, betul? Macam mana nak pegang barang dengan sempurna? Kan? Jadi kalau tak boleh pegang, tangan kita sakit. Kalau mata pula, mata kita ni kalau sakit boleh melihat tak? Tak boleh kan? Mata yang sihat boleh melihat. Tapi kalau mata yang sakit, dia dah tak boleh nak lihat kan? Ada penyakit mata kan? Kalau lidah pula, ada orang lidah dia sakit. Kita kena ulcer je. Kan? Betul tak? Mata ikan lah. Kita ni kat dalam lidah ni kena mata ikan je. Tapi dia punya sakit pedih tu. Bayangkan tak? Boleh bayangkan tak sakit pedih mata ikan tu macam mana? Ulcer. Ni yang orang baru masuk ni takut duk salah faham apa benda bincang mati ikan ni. Kan. Okay, ni bukan topik doktor perubatan. Okay, tapi ini tentang doktor spiritual. Macam tu Kita bercerita tentang penyakit yang ada di dalam jasad kita, iaitu seketul daging yang dinamakan hati. Siapa dekat sini ada hati, stay sekejap. Mari kita cek, kita bongkar sama-sama sekali lagi untuk kita lihat hati aku ni sihat ke sakit. Kita ingatkan sihat, rupa-rupanya sedang berpenyakit. Sebab tu stay sekejap, jangan cabut lari. Boleh ke boleh? Bantu saya tap skrin lagi ibu ayah tuan puan yang dihormati sekalian. Bantu saya tekan copy link boleh?
Kita borak santai petang ni sambil tu tap screen, bantu saya. Terima kasih support live dakwah digital center. InsyaAllah saya akan berkongsi setiap hari. Mungkin ada yang baru kenal. Okay, saya live setiap hari pada jam 11 hingga 12 tengah hari. Dalam pukul macam tu lah ya. Kalau lewat pun mungkin dalam macam tu lah, tadi kita pun terlewat sikit. Tapi insyaAllah saya pun akan habiskan lewat sedikit lah. Okay, boleh? Jadi kita ingatkan hati kita tu sihat, rupa-rupanya tengah berpenyakit. Sebab apa? Hati ni bila mana dia tak menjalankan peranan dia, iaitu apakah peranan dia? Bila hati tak mampu lagi untuk mengenal Allah, mencintai Allah dan rindu kepada Allah. Bila benda ni hati dah tak boleh buat, benda 3 perkara ni hati tak boleh buat, ketahuilah hati kita sedang berpenyakit. Apa yang pertama? Kalau hati kita tak mampu apa? Tadi analoginya adalah seperti tangan kan? Kalau tangan kita tak boleh pegang, itu tanda dia apa? Sakit tangan kita. Kalau mulut kita, lidah kita tak boleh nak bercakap dengan proper, dengan baik, kita hari ni banyak diam. Sebab apa? Lidah kita sakit. Kalau hari ni kita rasa macam tak boleh nak pandang sangat kat luar, mentari lit kan? Tandanya apa? Mata kita tengah sakit punya. Kan? Mata kita tengah sakit. Kaki kita hari ni tak boleh nak melangkah pergi ke tempat kerja, tak boleh nak melangkah pergi hantar anak pergi sekolah. Sebab apa? Kaki ibu sakit hari ni. Kan? Kaki ibu sakit. Nampak tak? Bila sakit, dia tak dapat menjalankan peranan yang sebenar, kan? Kalau lah ibu sakit, apa jadi? Kalau ayah sakit lah, ni cerita pasal ibu ataupun ayah. Biasa ibu ayah ni pergi kerja. Tiba-tiba hari ni ayah tak pergi kerja. Kenapa ayah tak pergi kerja? Ayah sakit. Barangkali ayah demam, kan? Ayah tak boleh keluar, tak larat ni, demam urat ni. Kan? Semalam angkat berat sangat barang kat office. Hari ni ayah demam urat. Ibu, kenapa ibu tak kerja hari ni? Ibu demam nak. Kan? Demam urat juga. Kan? Semalam angkat barang berat dekat office. Jadi, bila ibu sakit, boleh tak ibu menjalankan peranan di rumah dengan sempurna, dengan baik? Kurang kan? Kita tengoklah diri kita sendiri kan. Kita kan ada amanah, ada peranan kita di rumah kan. Mungkin ibu, mungkin ayah. Bila kita duduk di rumah, kalau kebiasaannya kita sihat, kita boleh buat apa? Kita akan memasak, kita akan mengemas rumah, kita akan menguruskan anak-anak. Tapi bila mana ibu atau ayah tu demam, cuba kita tengok apa yang berlaku pada diri kita, ibu ayah. Kita melepek sikit kan? Ada ibu ataupun ada ayah, dia memang menggagahkan diri. Tapi kadang-kadang kecundang jua. Kecundang jua. Tombang juga. Kadang-kadang demam. Puan Betty kata demam sakit hati. Hari ni saya tak kerja. Sebab apa ibu tak kerja? Ibu demam nak sakit hati. Kan? Sakit hati nak ibu ni jadi ibu demam. Ibu tak boleh nak pergi kerja. Okay? So, tak dapat jalankan peranan kan dengan baik. Sama juga macam hati. Kalau hati tu dah berpenyakit, dia tak dapat jalankan peranan. Dia tak mampu untuk apa? Untuk kenal Allah, untuk mencintai Allah dan juga untuk rindu kepada Allah. Cuba kita cek diri kita. Tengoklah hati kita. Itulah hati yang tengah sakit. Tengah tak sihat. Itulah tanda hati kita sedang tidak sihat. Kan? Kita rasa macam okey je kan? Tak sakit lah. Aku sihat je. Rupa-rupanya hati sakit. Jadi bila kita kenal kan, bila kita kenal semua benda dalam dunia ni tapi kita tak kenal Allah, sebenarnya kita belum kenal apa-apa. Rugi tak? Kita lahir dekat dunia, Allah yang ciptakan kita, Allah yang izinkan kita untuk hidup dekat muka bumi ni. Tiba-tiba kita kenal, kita pergi sekolah tadika, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk universiti. Kita mau pergi kerja, kita kenal semua benda. Daripada tak kenal duit RM1, kenal terus duit 100. Nampak tak? Dia punya kenal dunia tu melebihi daripada dia kenal Allah SWT. Sedihnya kan kalau kita hidup selama ini 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Rupa-rupanya aku ni banyak kenal dunia daripada kenal Allah. Sedihnya diri kita. Sekiranya kita hidup selama ini, rupa-rupanya aku tak kenal lagi Allah. Allah yang hidupkan aku, bagi aku nyawa hari ni pun Allah yang izinkan. Tapi rupa-rupanya aku masih tak kenal Allah. Masih tak mampu untuk cinta kepada Allah. Masih tak mampu untuk rindu kepada Allah. Hati, tanda hati
sedang sakit. Itulah tanda dia. Jadi jujur, di sini kan, kita ni sebenarnya kenal lebih kepada dunia ke kenal Allah itu lebih? Kita ni yang mana satu? Kita bagilah kita punya skala buat diri kita daripada skala 1 sampai skala 10. Kita ni duduk skala mana dalam mengenal Allah? Yang 10 itu mendekat mengenal kepada Allah. Yang 1 itu kurang. Kita boleh score diri kita. Kita letaklah scoring supaya kita tahu. Bila scoring ni sebenarnya kita sedang refleksi muhasabah diri kita kan. Rupa-rupanya aku ni 5 je. Rendah dapat, kita kan ada target 80 markah tu kita dapat. Kita dapat A kan. Dulu zaman saya 80 tu A. Tapi bila mana ada lagi sikit menggambarkan diri kita ni, oh aku tahap ni je. Bila kita tahu tahap tu, lepas ni kita nak buat apa? Macam mana caranya? Itu yang lebih penting. Sebab sebelum ni mungkin kita terlepas pandang memberi skala buat diri kita. Betul tak? Kita terlepas pandang untuk melihat, aku ni hubungan aku dengan Allah macam mana? Aku ni macam tak rindu Allah je. Rindu aku dengan Allah ni tahap mana ya? Kan? Sangkut-sangkut Oh, sangkut-sangkut. Adakah internet saya? Adakah yang lain okey? Cuba komen. Yang lain okey ke? Sangkut-sangkut atau smooth? Okey je. Yang mana satu? Boleh komen. Tak syok pula kan? Tiba-tiba tersangkut-sangkut kita cakap ni. Dah macam radio rosak. Okey, cuba komen. Yang lain sangkut-sangkut juga ke? Atau okey? Okey je Okey, Alhamdulillah. Okay. Mungkin Puan Suri Rumah Abdul Afiq mungkin internet Puan ke kan? Okay, saya rasa internet saya macam okey dah. Full lah ni. Okay, insyaAllah kita sambung. Orang yang dapat semua kenikmatan dunia ni, dia dapat semua kenikmatan dunia, tapi dia tak kenal Allah, dia sebenarnya tak rasa nikmat. Saya ulang semula. Orang yang dapat semua kenikmatan dunia, nak apa je? Kereta ada, rumah ada, nak makan sedap dapat, nak pergi jalan-jalan dapat, beli baju ni kat TikTok, kat Shopee dapat, lagi emas dapat, gaji bonus besar dapat. Nak apa je? Nak katanya orang yang dapat semua kenikmatan dekat dunia ni, tapi dia tak kenal Allah, dia sebenarnya tak merasakan nikmat yang sebenar. Kita rasakan, kita dah ada kereta besar, kereta best, ataupun rumah besar, rumah yang selesa. Kita ingat itulah nikmat. Itulah kenikmatannya. Rupa-rupanya yang lebih nikmat itu adalah apabila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa kan? Kita lupa, bahkan sebenarnya bila mana kita merasakan, kita ingat bahawa ni kenikmatan dunia ini adalah nikmat, bahkan kesemua keseronokan itu rupa-rupanya menjadi beban dalam hidup kita. Kita ingatkan nikmat kan? Rupa-rupanya beban. Rumah loan, kereta loan, belajar loan, kan? Sambung belajar loan, anak-anak yang masuk universiti loan, emas, ada pula emas loan lagi pinjaman perbankan semua ada apa ni? Kan? Cuba kita senaraikan total loan kita ada berapa? Total loan. Orang yang ambil loan sampai 30 tahun, kesudahnya sampai ke pencen ambil loan. Baru nak pencen, baru dapat merasa sikit, anak pula dah nak kahwin. Baru nak merasa sedikit tu, anak pula nak kahwin, anak pula baru dapat kerja, baru nak bertatih-tatih kat dunia ni, dapat kerja, belum ada orang kata simpanan yang baik, dah nak kahwin. Jadi duit siapa lagi? Loan ibu ayah lagi, kan? Anak kita memberikan loan kita kepada anak-anak kita, kan? Maksudnya kita kena sponsor pula anak-anak kita kahwin. Tak sempat nak merasa, nampak tak? Kenikmatan yang kita rasakan itu sebenarnya beban dekat dunia, beban kepada diri kita. Kita rasa macam seronok, ni nikmat aku kan, kereta besar, rumah besar, kan? Rupa-rupanya 10 loan dia ada.
10 loan tak settle. Kalaulah sampai umur pencen, umur 60 tahun, itu pun ada lagi belum habis. Ada loan yang belum habis. Kan? Jadi dia menjadi satu beban. Kan beban lah. Sebab apa? Benda-benda macam ni lah kadang-kadang kan dia mengundang kadang-kadang. Kita ni sibuk dengan, kita kata kenikmatan. Kita sibuk dengan perkara tadi, mengurus kan, menikmati kan, rupa-rupanya beban. Dan perkara inilah bila mana kita terlalu fokus kepada perkara-perkara ni, hati kita menjadi kosong, tak terisi. Sebab kita isi dengan perkara-perkara tadi kan, keretanya, rumahnya, loan macam ni kan banyak kan urusan kerjanya tu. Jadi hati kita kosong daripada mengingat kepada Allah. Dan siapa pernah rasa makin banyak benda yang kita ada kan, yang kita kumpul, yang kita rasa nikmat, rupanya makin kurang ketenangan. Siapa pernah rasa macam tu? Kita ingatkan semakin aku dapatlah kereta ni kan, yang aku impi-impikan, yang aku dambakan, rumah impian, kereta impian, emas impian, percutian impian. Ingatkan menjadi satu ketenangan ya. Rupa-rupanya makin tak tenang sebab makin banyak benda kita kumpul, makin tidak tenang. Siapa pernah rasa macam ni? Siapa pernah rasa? Komen pernah. Siapa pernah rasa? Dia ingat rasa macam semakin banyak ada rumah besar itu memberi ketenangan. Dia fikirkan dengan dia mendapatkan kereta idaman itu memberi ketenangan. Dia memikirkan bila dia mendapatkan sesuatu yang diimpikan itu, tak kisah apa sahaja, adalah mendapat ketenangan. Rupa-rupanya sebaliknya, memberi beban dan juga hati dia tak menjadi tenang. Kan, siapa pernah rasa macam ni? Komen, pernah. Kan? Dan ada satu bahagian yang sangat menakutkan diri kita. Kadang-kadang hati kita ni sakit. Waalaikumsalam SA. Kadang-kadang hati kita ini sakit, tapi kita tak rasa sakit. Hati kita ni sakit lah daripada sudut rohaninya sebenarnya. Daripada sudut rohaninya hati kita ni sakit. Tapi kita tak rasa sakit. Sebab apa? Kita sibuk. Kita terlalu sibuk. Terlalu sibuk apa? Tu menguruskan kenikmatan dunia yang kita kata yang ada sampai 10 loan tadi tu. Kan? Kita sibuk menguruskan perkara-perkara itu sehingga kan kita rasa hati kita sakit tapi kita tak rasa. Hati kita sebenarnya dalam kesakitan, sedang dilanda penyakit, tengah lebam, tengah sakit. Tapi kita tidak merasainya kerana kita sibuk menguruskan yang dikatakan kenikmatan yang kita kumpul kat dunia tadi tu. Jazakumullah khair kepada yang memberi gift. Terima kasih tuan-puan. Sambil-sambil dengar, boleh tak bantu saya tap-tap skrin dan juga tekan butang share kat bawah ni. Okey, boleh? Okey, jadi kita jangan sampai kita sibuk sampai kita tak sempat nak check. Sampai kita ni terlalu sibuk sampai kita tak sempat nak tengok ke dalam hati kita. Hati aku sihat tak? Hati aku ni macam mana keadaannya? Kan? Kita tak sedar kan sebab kita terlalu sibuk dengan perihal-perihal duniawi kan di luar. Betul tak? Selagi mana kita ni sihat, selagi itulah kita banyak kerja, betul tak? Kita akan menambah kerja, mencari kerja, kan? Kita akan menguruskan kerja selagi mana kita sihat. Jadi kita tak nak sampai satu tahap tu kita tak sedar yang tak rasa bersalah pun buat dosa. Tak rasa bersalah pun buat dosa. Kita tak nak sampai satu tahap hati kita jadi, orang kata, jadi macam tak kisah. Dosa tapi macam tak kisah. Ada tak manusia macam ni? Ada kan? Macam ni bukan dosa. Kan? Ni bukan dosa. Dia tak tahu. Biasa je kalau ambil barang orang, ni bukan dosa. Kalau ambil harta orang, tak, ni bukan dosa katanya. So, dia dah tak rasa bersalah. Apa punca utama? Apakah punca utama? Puncanya adalah daripada salah meletakkan cinta. Salah meletakkan cinta Kita salah meletakkan cinta.
Kenapa salah meletakkan cinta dalam surah, sekejap saya tengok surah apa ni, dalam Al-Quran, surah At-Taubah. Mari kita lihat sama-sama. Okey. Kita tengok sama-sama surah At-Taubah ayat 24. Saya bacakan terjemahan dia, panjang sikit ya. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, iaitu azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Salah tak kita meletakkan cinta? Nampak ayat tadi kan, bila mana kita salah meletakkan cinta kepada apa? Meletakkan kecintaan kepada anak pinak, harta benda, rumah, kalau ada ladang, kalau ada kebun, kalau ada tempat tinggal, ataupun tak kisahlah, apa-apa sahaja pun, bila mana kita meletakkan cinta kepada perkara tersebut melebihi tahap cinta kita kepada Allah SWT, ada tidak ada perasaan bersalah mencintakan dunia? Ya, betul SA. Kita mencintai dunia melebihi, sepatutnya kita meletakkan cinta itu mengatasi kan. Maknanya yang first sekali adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bila mana orang meletakkan, nampak tak ayat surah At-Taubah tadi ayat 24, bila mana kita ni meletakkan cinta kepada bisnes kita, perniagaan kita, anak-anak kita, rumah-rumah tempat tinggal yang kita suka, lagi apa, bahkan kereta-kereta yang kita suka kumpul, kan. Jadi kalau kita cintakan perkara tadi lebih daripada Allah, itu bukan sekadar cinta biasa. Lah macam lagu Siti Nurhaliza lah pula, kan. Itu bukan sekadar cinta biasa, tetapi itu adalah penyakit hati. Oish, tajam. Rupa-rupanya kan lagu Siti tu kalau kita translate macam tu lah. Bukan cinta biasa, rupa-rupanya penyakit hati. Kan? Mungkin Tok T dah boleh keluarkan lagu baru. Kita ingatkan cinta biasa. Kan? Rupa-rupanya bukan sekadar cinta biasa. Sebab itu cinta kita perlu utamakan kepada Allah dan Rasulnya. Okay? Tazkiyatun nafs. Ya betul SA. Ni kalau kita, itu adalah langkah-langkah untuk menyucikan hati daripada dunia. Tazkiyatun nafs salah satunya, penyucian hati. Jadi masalahnya bukan ada pada perkara-perkara tadi, tapi yang lebih penting adalah daripada Allah. Jadi kita nak tengok dekat sini, bila hati kita bila hati kita ni meletakkan dunia di atas, hati kita akan sentiasa merasa gelisah. Sebab itu kita kena letakkan bukan dunia di atas, tetapi siapa di atas? Allah dan Rasulnya yang di atas. Kalau kita salah meletakkan cinta, maka that's why hati kita itu gelisah, tak tenang, lagi tekanan, stres, busuk hati, dengki kan. Dan tak dapat menjalankan peranannya dengan betul. Sebab apa? Cinta itu telah pun tersalah letak, tertukar. Yang cinta dunia ni di atas dulu. Cintakan anak, cintakan suami, cintakan rumah, cintakan kenderaan, cintakan kereta yang baru beli, cintakan handbag. Koleksi handbag tak payah cakap, memang ada satu almari dekat rumah dan cinta sangat kepada tu. Cinta kepada harta yang dikumpulkannya, cinta kepada emas-emas, kan? Cinta kepada perniagaan yang dia ada, cintakan dengan bisnes yang dia ada, kebun-kebun yang dia ada, ladang-ladang yang dia ada. Dia lebih cintakan perkara tersebut daripada mencintai Allah dan Rasul. That's why hati dia ada penyakit. Sebab itu datangnya tak tenang kan. Datangnya kegelisahan. Dan banyak lagi lah penyakit-penyakit hati yang boleh datang, boleh hinggap. Sebab apa? Dia tersalah meletakkan cinta. Jadi kita jujur di sini. Kita ni sebenarnya takut hilang apa? Waalaikumsalam Muhammad Al-Fatih. Adakah salah cintakan dunia? Kan baru sebut tadi kan? Macam mana cara untuk mencintai? Kita kena letakkan Allah dan Rasulnya yang utama. Kan? Kenapa kita kena cinta kepada dunia ni? Sebab apa?
Kalau cinta kepada alam sekitar tu ialah menjaga alam sekitar lah maksudnya. Ni cinta ni, rasa-rasa kalau kita cinta kat dunia ni kita rasa macam kalau boleh tak nak meninggal lah. Kan? Pasal cinta kan. Cinta punya pasal kat dunia ni, kalau boleh nak hidup semati dengan dunia. Macam tu ke caranya? Jom kita tengok apa panduan daripada Al-Quran berkenaan dengan hati. Tadi kita sebut tentang cinta kan. Yelah, cinta ni pun bersangkut paut dengan hati. Betul tak? Kita jatuh cinta dengan pasangan, dengan seseorang. Daripada mana datangnya? Adakah daripada tangan? Saya jatuh cinta dengan awak. Kan? Tiba-tiba tunjuk tangan. Saya jatuh cinta dengan awak. Bukan. Cinta bukan di sini. Cinta bukan di sini ya. Tetapi adakah saya jatuh cinta dengan awak kan? Tunjuk telinga kan? Saya jatuh cinta dengan awak. Saya jatuh cinta dengan awak. Bukan. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di kaki, bukan di situ. Tetapi di mana? Di hati kan? Bila kita sebut tentang cinta, dia duduk di dalam hati. Duduk di dalam hati. Salam. Macam mana nak buat dengan ibu bapa yang buat saya, yang sampai saya stres? Yang buat sampai saya stres. Okay. Ini kena tengok dalam panduan daripada ayat Al-Quran tentang kedua orang tua. Dari kecil sampai sekarang, waktu saya kecil lagi, saya dah boleh fikir kenapa diorang tak berpisah saja. Okay. Bertenang anak muda, bertenang. Bertenang saudara, bertenang saudari. Okay, stay dulu dalam live saya. Kita tengok hati kita dulu. Boleh ke? Kita bongkar hati kita. Ini cabaran dan ujian ini, kenapa dia terjadi? Ada sebab bersangkut paut dengan hati. Okay. So stay sekejap, kita nak tengok hati kita. Boleh ke boleh? Okay, jadi kita nak tengok penyakit yang paling besar. Kan? Bentuk-bentuk penyakit hati. Bantu saya tap screen dulu. Boleh ke? SS. Kan macam mana bunyi dia tu? SSS. Okay. Bantu saya tap screen dan juga tekan butang share. Saya nak kongsi bentuk-bentuk penyakit hati. Siapa dah ready, komen ready. Mungkin selama ni dia tak tahu apa bentuk ya? What kind of what kind of hati yang sakit ni? Okay, cuba bantu saya tap screen. Siapa dah ready, komen ready. Siapa nak bentuk-bentuk penyakit hati? Mungkin bila saya bacakan ni, saya kongsikan ni, rupa-rupanya aku salah satu ada. Kan? Aku adalah perkara ni. Sebab itulah hati aku sakit. Patutlah macam tu kan. Patutlah ingatkan orang tu punya pasal. Kan ingatkan orang tu punya pasal, rupanya hati aku. Macam tu cara dia. So, bantu saya tap screen dan tekan butang share. Boleh? Kita panggil lagi kawan kita yang sakit hati. Macam tu minta maaf Kita panggil lagi lah kawan-kawan kita untuk belajar tentang penyakit di dalam hati. Boleh ke? Okay, so apakah bentuk-bentuk penyakit hati? Salah satunya adalah, ini penyakit yang saya sebut paling besar. Paling besar. Ni Abang Long punya penyakit ni. Maksudnya dia kategori Abang Long. Apa dia? Iaitu syirik. Siapa pernah dengar? Syirik. Bukan Shrek. Shrek tu yang kartun yang berwarna hijau, yang mempunyai telinga yang panjang. Itu Shrek. Tapi ni bukan Shrek. Ini syirik. Syirik tu apa? Penyakit hati yang paling besar adalah syirik. Dia adalah punca kepada keburukan, bencana dan kekotoran boleh masuk ke dalam hati. Jom kita cek hati kita. Betul ke aku ni tak syirik? Betul ke aku ni tak syirik? Syirik ni dia bukan sekadar sembah berhala. Mari kita dengar. Dia bukan sekadar sembah berhala. Kita ingatkan syirik tu sembah berhala, betul? Pergi kuil ke, pergi topekong ke, kan? Kita rasa macam, tak, aku tak pergi kuil, aku tak pergi topekong, aku tak pergi gereja. Maknanya aku tak syirik. No. Mari kita tengok. Syirik ni bukan sekadar sembah berhala. Syirik ada dua, betul. SA. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik ada dua. Dia berlaku apabila kita utamakan sesuatu lebih daripada Allah. Kita utamakan sesuatu lebih daripada Allah. Bila mana hati kita ini bergantung selain daripada
Allah. Semalam kalau saya tak silap, saya dah go through salah satunya, iaitu kebergantungan hati kita ini, kita meletakkan selain daripada Allah. Sebab itu hati kita ini berpenyakit. Hati akan penuh bila kita bergantung dengan selain daripada Allah. Hati kita akan dipenuhi dengan ketakutan, kegelisahan. Sebab kita bergantung pada sesuatu yang tidak kuat. Yang tidak kuat. Hati kita akan takut, gelisah. Jom kita tengok satu ayat. Satu ayat daripada surah Ali Imran, ayat ke-151. Boleh tak type dekat ruangan komen supaya kawan-kawan kita yang baru masuk dia tahu kita tengah cakap pasal apa ni. Kita tengah bincang topik bentuk-bentuk penyakit hati. Yang pertama, penyakit abalong. Dia pangkat dia abalong, iaitu syirik. Dan syirik ini bukanlah sekadar menyembah berhala. Kalau kita ingat sebelum ni, syirik tak, saya tak sembah berhala, rumah saya tak ada berhala. Kan, saya tak pergi gereja, saya pergi sejid, saya pergi surau. Kan, saya tak pergi kuil, saya tak pergi gereja. Saya tak sembah. Syirik bukan sekadar sembah berhala. Ingat tu. Syirik adalah apabila kita menggantungkan, nak katanya pengharapan kita bergantungkan hati kita ini kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok surah Ali Imran ayat 151. Saya bacakan terjemahannya. Kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka sembah. Yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya. Dan dengan yang demikian, tempat kembali mereka ialah neraka dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. Tulis kat ruangan komen surah Ali Imran ayat 151. Okay. Terima kasih SA, kita tengah cerita topik bentuk-bentuk penyakit hati. Terima kasih, saya pin komen tu. Iaitu yang pertama, penyakitnya apa, bentuk-bentuknya apa? Syirik. Itu yang pertama. Jadi kita faham. Ayat tadi menjelaskan tentang orang yang melakukan amalan syirik ni, bila mana dia tidak meletakkan kebergantungan diri dia kepada Allah, apa yang berlaku? Dia sentiasa berada dalam keadaan takut, gelisah, gerun. Dia takut kepada segala sesuatu dan tidak rasa aman dari segala aspek. Meskipun pada zahirnya kelihatan tenang je. Cuba kita tengok diri kita. Aku ni cool je. Tenang je. Tapi kat dalam hati ada rasa takut juga. Kat luar nampak cool je. Kau kata, cool je kau ni. Tenang betul orangnya. Dia ni, kan. Kenalkan, kawan aku ni. Kau tengok dia. Tenang orangnya tau. Rupa-rupanya di luar nampak tenang, di dalam dia merasakan ketakutan, kegelisahan, lagi kegerunan. Nampak tak? Kerana apa? Dia telah meletakkan kebergantungan yang salah. Syirik ni sebenarnya menunjukkan seseorang itu dia sanggup mengutamakan sesuatu yang lain daripada kehendak Allah dan Rasulnya dalam segala perkara, sehingga dianggap seolah-olah dia menyembah perkara tersebut. Penting ni. Nak katanya penting benda-benda ni. Bisnes ni penting ni. Bisnes ni lebih penting. Minta maaf lah cakap, memang tak solat lah hari ni sebab sibuk meeting. Tengok. Dia silap kebergantungan. Kalau aku tinggal lah meeting ni, confirm memang lingkup bisnes aku. Tengok. Dia meletakkan salah kebergantungan. Kalau aku tinggalkan kerja aku ni sebab nak solat ni, nanti KPI aku drop habis. Klien semua tak datang. Nampak? Dia meletakkan kebergantungan dia kepada bisnes dia, klien dia, customer dia, rumah dia, kereta dia. Semua dia meletakkan kepada kebergantungan kepada perkara tersebut. Dan kita fahamlah itulah nak menggambarkan
bila kita ikut perkara tersebut, kita seperti mengikut nafsu ammarah yang dilarang oleh Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Allah kata apa? Dengan yang demikian bagaimana fikiranmu, wahai Muhammad, terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhinya dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya bahawa ia tetap kufur, ingkar dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya. Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah menjadikan dia berkeadaan demikian? Oleh itu, mengapa kamu, wahai orang-orang yang ingkar, tak dapat ingat dan juga insaf? Sekarang kita fahamkan masalah hati kita bukanlah sebab kita ni kurang kebendaan. Alhamdulillah, Allah kurniakan kecukupan kepada kita. Setuju tak? Cuba kita tengok senaraikan dekat rumah kita. Ada tak kenderaan? Alhamdulillah ada. Ada tak pakaian? Alhamdulillah ada. Ada tak makanan? Alhamdulillah ada. Ada tak duit? Ada juga. Cuma banyak dengan sikit je. Betul tak? Tapi nak kata ada tak? Ada. Ada rumah tak? Ada. Kalau nak senaraikan tu, Allah dah memberikan pun kecukupan kepada diri kita. Tapi masalah hati kita ni bukan sebab kita kurang benda-benda macam tu, betul tak? Tapi sebab apa? Kita salah letakkan cinta. Sepatutnya meletakkan cinta kepada Allah dahulu dan Rasulnya. Barulah dunia, barulah kerja kita, anak kita, pasangan kita, lagi rumah kita, kereta kita, emas kita. Yang kita suka kumpul, yang kita sayang sangat, barulah kita letakkan yang di bawah Allah dan Rasul. Lagi, kenapa? Sebab kita ni salah meletakkan kebergantungan. Kita tidak bergantung kepada Allah, tapi kita bergantung kepada, ni tak boleh ni, klien aku memang aku kena jaga dia 24 jam. Kalau aku solat sekejap ke apa ni, confirm dia lari habis lah. Macam mana sale aku lingkup lah. Nampak? Dia dah tersalah kebergantungan. Ni tak boleh tinggal ni. Kan, minta maaf lah hari ni memang tak dapat solat. Kan, minta maaf hari ni 5 waktu memang saya terpaksa tinggalkan sebab saya nak kena layan customer saya nak kena bisnes saya, kebun saya ni kalau saya tak ada, habis mati semua pokok saya ni. Nampak? Dia salah kebergantungan. Kan SA? Betul, lengkap sebenarnya. Tapi still ada perasaan kufur. Kan? Sebab kurang bersyukur. Jadi itulah masalah hati kita sebenarnya, bukanlah kita kurang tu, kurang ni. Betul tak? Tak kurang pun. Alhamdulillah. Allah kurniakan kecukupan dah sebenarnya. Kan? Cuma bila mana kita kufur nikmat, kita kurang bersyukur. That's why kita akan nampak, oh kurang ni lah, kurang tu lah. Bulan ni kurang lah. Kan? Bulan ni kurang lah. Macam-macam kurang. Tapi cuba kita ubahkan pasti. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, sale bulan ni dapat sekian-sekian. Terima kasih Allah bagi sale macam sekian-sekian. Jadi hamba yang bersyukur dahulu. Kemudian plan out. Kan macam mana ya Allah untuk aku gandakan lagi untuk bulan depan. Lebih berganda sikit sebab aku nak bayar sekian. Boleh tak buat macam tu? Kan? Kita ni bukannya tak cukup. Cukup dah. Kalau nak kata adalah kereta, kenderaan ke tak charge. Kereta untuk bergerak ke, kenderaan untuk bergerak ke mana-mana ada dah. Alhamdulillah. Betul tak? Kita bukannya tak bahagia kan? Ada benda tu semuanya membuatkan kita Alhamdulillah sebenarnya bahagia. Kita ni cumanya, itulah. Kadang-kadang bila kita salah meletakkan tempatnya. Tempat kebergantungan. Salah meletakkan cinta. Salah meletakkan kebergantungan. That's why hati kita tu mudah resah, gelisah, takut, gerun. Semua akan datang. Penyakit-penyakit hati akan datang. Hati tak tenang. Sebab itu hati kita ni dia tak akan tenang selagi hati kita jauh daripada Allah. Kan? Setuju kan puan SA? Kita kena bersyukur dulu. Nanti Allah tambah. Kan? Dalam surah apa tu? Siapa ingat? Syukur dulu, nanti Allah tambah. Surah? Siapa ingat? Cuba komen. Syukur dulu, nanti Allah tambah. Siapa cakap macam tu? Kan? Siapa cakap kena syukur dulu? Ni orang yang tak bersyukur ni sebab mungkin dia tak tahu sebenarnya, kena bersyukur dulu. Barulah Allah tambah.
Dalam surah Ibrahim Betul tak? Surah Ibrahim ke? Okey. Saya dah dapat dah Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Allah cakap apa? Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat berat. Surah Ibrahim ayat ke-7. Tulis ayat ni. Mungkin sebelum ni aku kurang bersyukur. Tapi bila aku baca ayat ni, mungkin lepas ni ada perkara yang sama berlaku dalam diri aku, iaitu aku kurang bersyukur. Aku kena tengok ayat ni balik. Aku kena ingat pesan Allah, message Allah dalam ayat ni. Allah kata, kalau kamu bersyukur, sesungguhnya, sebab dalam ayat ni dia bermula dengan sesungguhnya, la in syakartum. Maksud sesungguhnya ni perkara yang serius, perkara yang benar, perkara yang betul-betul, bukan cobaan. Ni perkara la azidannakum. Kalau tambah nikmat kepadamu. Siapa yang akan tambah? Allah. Ada tak dalam ayat ni disebutkan bisnes kamu yang akan tambah, perniagaan kamu yang akan tambah, ataupun pasangan kamu yang akan tambah? Tidak kan, Puan Sarah? Ayat ini Allah sampaikan, mesejnya adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku. Allah kata, aku, Allah yang akan tambah. Bukan perniagaan kamu yang akan tambahkan, bukan anak-anak kamu yang akan tambahkan kamu punya mungkin apa yang kamu inginkan tu, kan? Perniagaan kamu ke, anak kamu ke, pasangan ke, emas ke, pekerjaan ke, ladang ke, kebun. Bukan benda itu. Tetapi siapa? Allah yang akan tambahkan lagi. That's why kena syukur dulu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke macam tu? Okay, so kena syukur dahulu kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati kita ni bila kita tengok, oh hati saya dah ada rasa tak tenang lah, ada rasa kosong, ada rasa takut, rasa resah, gelisah, gerun. Sebab apa? Mungkin yang pertama tadi bila kita tengok, saya salah meletakkan kebergantungan saya salah meletakkan cinta saya. Jadi bila kita refleksi, oh rupanya selama ni aku terlalu mengharapkan bisnes aku. Aku ingatkan bila aku bersungguh-sungguh kat sini kan, aku tinggalkan je solat. Aku ingatkan boleh berganda-ganda. Rupanya hati makin tak tenang. Mungkin apa yang kita impikan kita dapat. Contohnya kita impikan 1 million sale dalam masa 1 bulan. Yes, kita akan dapat. Tapi itu hanya dunia. Dapat tak ketenangan? Mungkin hati kita rasa tak tenang kan, rasa takut, rasa gerun. Kita salah meletakkan tempat cinta tersebut. Jadi kita nampak tak sesuatu hari ni? Nampak tak sesuatu? Pula pasangan ditambah tu, risau dengar. Pasangan pasangan. Okay, so jangan salah meletakkan cinta kebergantungan. Okay, kita letakkan pada yang tepat. Kita dah go through di awal tadi kan, maknanya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, kemudian barulah kepada pasangan. Maksudnya pasangan, anak-anak, dunia lah, tak kisahlah pekerjaan, dan apa sahaja. Tapi yang pertama tadi adalah Allah dan Rasulnya. Nak letakkan kebergantungan kepada siapa? Kepada Allah dahulu. Bukanlah kepada yang di sini. Bukan kepada suami, kepada pasangan. Lepas ni jangan kata, pasti saya tak boleh bergantung lah kat suami saya ya. Maknanya saya kena bekerja sendiri lah. Yang sendiri rumah ni. Apa cerita ni? Nanti suami yang dengar ni pun suami pun kata, hari ni awak tak boleh nak bergantung dengan saya lagi ya. Sebab tadi dekat dakwah digital center, saya dengar pasangan tak boleh bergantung dengan pasangan. Sekarang awak kena kerja sendiri. Sudah habis kesian mak kat rumah tu. Kesianlah isteri kat rumah tu.
kesianlah anak kat rumah tu yang elok-elok sekolah, balik sekolah kan. Tadi ibu, ayah ada dengar dekat dakwah Digital Center. Katanya tak boleh bergantung kepada pasangan, ibu-ibu. Ibu ayah tak boleh. So, kakak, adik kena sekolah pergi sendiri, kena pergi kerja untuk bayar yuran sekolah. Boleh? Kan. Sudah macam mana ni dakwah Digital Center ni. Dia dah silap interpret habis lah. Pasangan dan anak-anak cuma asbab je rezeki Allah yang bagi. Kan? Puan SA kan? Kan? Janganlah silap tasik. Kok takut pembaris lah. Risau saya ni. Takut ada yang pembaris ni kadang ada kan dia balik rumah. Bang, minta belikan tu ya. Sabun baju, beras dengan ayam. Boleh ya? Tak boleh. Jangan bergantung kepada suami. Sudah. Habislah dia pembaris. Habis dia bagi tahu ni. Tak boleh bergantung kepada pasangan. Kesian isteri kat rumah. Kesian anak-anak kat rumah. Kan? Dah lari maksud tu. Jangan pembaris. Jadi pemadam sikit. Boleh? Ada pemadam Ada pensil. Campur-campur sikit. Boleh? Okay. So itu adalah perkara yang amanah, tanggungjawab kena jalankan. Kerana siapa? Kerana Allah. Saya jalankan tanggungjawab saya, amanah saya ini kerana Allah SWT. Kan? Kok silap tafsir? Habislah. Kesian anak isteri semua. Lepas ni esok anak isteri dia pergi kerja. Betul. Esok anak isteri dia pergi kerja. Elok-elok tak kerja duduk rumah. Kan? Anak elok-elok sekolah, balik sekolah buat part time. Grab. Grab ke habis semua anak-anak kena terpaksa cari rezeki kat TikTok. Buat TikTok dah pula okay, jadi hati kita mungkin sakit. Hati kita ni mungkin ada sakit kan. Dan kita tak perasan. Yang penting kita ada dua pilihan. Satu, kita biarkan hati kita tu je. Biarkan je. Biarkan sehingga hati kita tu mati. Qalbun mayit. Hati kita duduk dalam kategori qalbun mayit. Kita ada dua pilihan, ingat. Satu, kita membiarkan hati kita mati. Kedua, kita rawat hati kita. Jadi tuan-puan, ibu ayah, kita ada pilihan. Jadi kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih yang merawat ataupun yang lantak api lah. Lantak api lah. Okay, bantu saya tap screen dulu boleh? Sebelum saya habis sikit saja lagi. Saya dah nak ending. Bantu saya capai 10 boleh? Sambil-sambil tu. Puan, boleh kongsi waktu live. Maaf saya baru join. Terima kasih Puan SA. Kami live, ni sesi saya sebab waktu pagi ada juga Ustaz kongsi kelas Fardu Ain ada. Mengaji surah Al-Waqi'ah, macam surah Yasin, mengaji surah lah. Lebih kepada Al-Quran. Itu semua pada waktu pagi jam 5, 5.30 Ustaz. Para Ustaz. Waktu pukul 11, 12 ni waktu saya lah topik terapi Quran. Okay? InsyaAllah. Setiap hari. Setakat ni, Alhamdulillah dapat setiap hari. Kecuali ada satu hari memang saya tak dapat betul-betul. Sebab saya ada program satu hari di luar. Maka saya akan ganti dengan waktu petang. Macam tu lah Dan insyaAllah saya memang live setiap hari 11, 12. Okay? Tanyalah puan baru dapat join sebab tapi tak apa, tak ketinggalan pun kita masih ada lagi topik tentang hati. Ni sebenarnya topik-topik yang saya ceritakan ni adalah topik yang bersambung. Kita bersiri. Semalam pun topik lain hari ni topik lain, tidaklah topik yang sama setiap hari. Okay, so insyaAllah. Dan langkah pertama kalau kita tahu kita ni nak merawat hati kita, masih ada peluang merawat hati kita. Langkah pertama apa kita nak buat? Kita bukan ubah hidup luaran kita ni. Kan? Selagi habis semua kereta, rumah. Kereta lelong, rumah lelong. Tak boleh ada rumah, tak boleh ni semua kenikmatan dunia tak boleh. Kan? Rosak hati, gerun, takut, gelisah. Okay, datang pembaris lagi kan. So janganlah macam tu. Tapi kita kena tengok. Kita kan nak rawat hati. Kan Puan Robiah kan Ustazah? Macam mana akak nak tanya, boleh ke bersedia atas arwah suami? Kenapa Puan Robiah perlu bersedih atas arwah suami? Sebab apa? Puan Robiah. Okay, kena tahu sebab. Kenapa? Kenapa?
Okay, jadi kita dah tahu dah bila hati kita ni berpenyakit, sakit kan, kita kena rawat. Kan ada dua pilihan. Terpulanglah pada tuan-puan ibu ayah, nak rawat ke nak biar mati. Kalau nak biar mati, okey je, biar je. Tak perlu merawat lah maksudnya. Tak perlu kita membawa rawatan hati di sini. Kan? Kita nak menterapi hati kita dengan berpandukan Al-Quran. Sebab tu namanya terapi Quran. Kan? Terapi Quran. Maksudnya kita nakkan penawar daripada Al-Quran. Untuk apa? Untuk hati kita sebenarnya. Okay? Al-Quran yang kita baca ni sebenarnya memberi penawar. Surah Yunus ayat 57. Dia adalah penawar kepada penyakit yang ada di dalam dada kita. Penawar. Siapa tak nak penawar? Jadi kena baca Al-Quran. Jadi Al-Quran ni adalah penawar. Okey, apakah langkah yang boleh kita buat untuk kita merawat hati kita yang berpenyakit? Tadi topik yang pertama tadi, orang kata apa, bentuk-bentuk kan, bentuk-bentuk penyakit hati tu, salah satunya adalah syirik. Itu adalah yang paling besar, syirik. Jadi macam mana cara dia? Kita ni janganlah mengubah perkara luaran. Maknanya lepas ni tidaklah lelong rumah, lelong kereta, semuanya ditinggalkan, anak suami semua ditinggalkan. Bukan, janganlah tinggalkan anak suami, semua ditinggal, dia keluar. Dia pergi, orang kata kalau keluar untuk menguzlahkan diri dia di gua. Dah jadi ashabul kahfi pula. Kan? Minta maaf abang, minta maaf anak-anak ibu. Ibu kena pergi ke gua, kena uzlah, ibu kena tinggalkan kenikmatan semua ni. Silap habislah macam tu. Ibu kena pergi ke gua untuk mencari cinta Allah. Habislah. Silap dah cara. Berat nanang ini. Okay, so bukan kita nak ubah dunia luar kita ni. Kan? Tapi apa yang kita boleh ubah? Kita tak boleh nak ubah dah. Mungkin kalau dah ada rumah, Alhamdulillah, rezeki lah kan. Ada kereta kan, Alhamdulillah. So nak buat apa? Kita boleh ubah hubungan kita dengan Allah. Kan? Mungkin sebelum ni cinta aku kepada Allah tu 5/10. Kan? 80% ke 90% ke, kan? Ataupun 50% je cinta saya kepada Allah. Selepas ni how? Kita dah tanya kat diri kita, macam mana saya nak tingkatkan kecintaan saya kepada Allah SWT? Kan ada langkah-langkah nanti dia akan dibuat, betul tak? Saya nak banyak baca Quran, saya nak banyak dengar perkara-perkara yang baik, saya nak masuk majlis-majlis ilmu yang dapat mengingatkan saya kepada Allah SWT. Kan? Saya nak banyak berzikir, beristighfar, saya nak banyak bersedekah, buat baik, saya nak banyak berpuasa. Itu kan cara-caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan? Saya nak merawat kembalikan kemanisan iman. Saya pendosa. Betul, bukan Pod SA je pendosa ni. Kan? Saya yang bercakap ni pun pendosa. Kita semualah. Kan? Hari-hari ada melakukan dosa. Ustazah, Allah ambil arwah suami untuk uji akak ke? Ya, betul. Saya jawab ya, betul. Betul Puan Robiah? Tak salah jawapan tu. Memang betul. Okay, betul. Jawapannya adalah Allah sedang uji. Kan? Allah sedang uji. Okay. Kalau kita tadabbur surah Al-Baqarah ayat 155 kan. Marilah saya share sikit kat tuan puan ni sebelum saya habis. Saya buka surah sekejap. Surah Al-Baqarah ayat 155. Okay, Puan Robiah, Puan Robiah dan yang ada bersama dengan saya lah pada tengah hari ni, bantu saya tap-tap skrin dulu boleh tak sebelum saya nak habis ni? Okay, Puan Robiah, barangkali surah Al-Baqarah ayat 155 ni boleh menjadi pengubat bagi Puan Robiah. Ubat kita mungkin kalau rasa macam saya diuji, ada tak ubat doktor? Doktor tolonglah doktor, bagilah saya ubat. Saya diuji doktor. Kan? Habis tu doktor nak bagi ubat apa? Kan? Kalau ikut orang kata apa, daripada sudut perubatan, orang yang tak tenang, yang terlalu tak tenang, yang anxiety, datang distress, depress, mereka akan memang ada ubat pun untuk sakit-sakit yang macam ni. Ada. Memang ada ubatnya. Ada dos-dos yang diberikan.
Tapi kalau kita kata, doktor ada tak ubat ujian? Doktor tak boleh bagi dah. Ubat apa ni? Kan? Ubat apa nak bagi kat puan ni? Kan? Okay. Tapi rupa-rupanya ada ubat dalam Al-Quran yang kita terlepas pandang. Al-Quran dekat dengan kita, tetapi kita terlepas pandang. Rupa-rupanya sepanjang ni, selama ini, kita hanya sekadar membaca dan kita lupa untuk memahami, mendalami ayat tersebut. That's why kita tak jumpa ubat dalam Al-Quran. Cara untuk kita jumpa dengan ubat yang ada dalam Al-Quran adalah kita kena memahami, mendalami lagi ayat tersebut. Okay? Kalau bahasa sekarangnya adalah tadabbur. Okay? Refleksi kepada ayat tersebut. Barulah kita dapat penawar yang kita cari selama ini daripada Al-Quran. Saya sambung untuk Puan Robiah, hadiah daripada Allah, surah Al-Baqarah ayat 155. Puan Robiah tulis, lepas ni Puan Robiah boleh baca lagi. Kalau rasa sedih, baca lagi ayat ni. Sedih, baca lagi ayat ni. Sampai dapat. Jangan berhenti sekadar sampai 10. Barangkali Puan Robiah mungkin beratus kali kena baca baru boleh dapat. Kan? Dan berdoa kepada Allah. Apa ayat Allah ni? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Puan Robiah, tiap kali ni arwah suami jumpa sakit perut je Allah ambil. Sakit perut je Allah ambil. Macam mana tu Puan Robiah? Minta maaf, mungkin saya tersilap baca. Okey, Puan Robiah, surah Al-Baqarah ayat 155. Surah Al-Baqarah ayat 155. Allah kata apa? Kami pasti akan mengujimu. Walanabluwan, hadirkan diri. Kan? Tak boleh kata, tak boleh lah doktor. Tak boleh. Kalau Puan Robiah tak nak datang, kan, sakit berganda-ganda. Kan? Tapi kita tengok, okey, confirm kena datang. Okay? Kami pasti akan mengujimu. Allah kata, walanabluwannakum. Pasti, confirm. Sesungguhnya, nak cakap apa ni? Kata penguat. Betul lah ni, serius, tak tipu. Apa Allah kata? Kami akan uji kamu. Iaitu, Allah uji kita. Allah uji saya. Bukanlah nak kata, saya tidak diuji. Saya pun ada ujian saya. Kan? Dan puan-puan semua ada ujian masing-masing. Kan? Jadi, apa ujiannya? Kita tengok pintu ujian. Ni kita sepatutnya slot lain ni, tapi tak apa. Untuk Puan Robiah, hadiah untuk Puan Robiah hari ni, saya bantu untuk sampaikan. Ada 5 pintu ujian. Kita kena faham. Satu pintunya adalah ketakutan dan kelaparan. Al-khawf. Al-khawf ni takut. Al-khawf. Yang kedua, al-ju'. Lapak. Dah lapak dah ni. Memang dah tengah hari, memang dah lapak dah ni. Memang kita akan diuji dengan ketakutan, kelaparan. Pernah lapar tak? Pernah tak satu ketika kita dengan husband kita kekurangan keuangan sehinggakan kita sanggup mengikat perut? Pernah tak? Ataupun bukan dengan pasangan. Waktu zaman kita single dulu, kita pernah tak hadapi perkara ni? Dengan mak ayah kita masa kita kecil. Pernah tak? Kan barangkali kita pernah. Dan puasa itu mengajar kita menahan kelaparan. Lagi, apa ujiannya? Bentuk apa lagi? Kekurangan harta. Pernah tak rasa, ya Allah, bulan ni rasa macam sesaknya. Perkataan biasalah. Sesaknya, rasa sesak sikit lah. Banyak nak kena bayar tu, banyak nak kena bayar ni. Hujung tinggal sikit je. Dan lepas tu nak beli barang makan tak cukup. Kan? Daripada sudut harta. Kan? Kemudian, apa ujian yang seterusnya, yang keempat? Diuji dengan kehilangan jiwa. Wal anfus. Wal anfus ni kehilangan jiwa. Jiwa ni maksudnya apa? Kehilangan orang yang kita sayang. Kehilangan husband, kehilangan anak, kehilangan mak, kehilangan ayah, kehilangan orang yang kita sayang. Kehilangan jiwa duduk di sini.
Ya, kalau macam Porobia, kehilangan husband. Jadi dia duduk pada kehilangan jiwa. Dan yang kelima, apa? Kita akan diuji dengan kekurangan apa? Buah-buahan. Buah-buahan ni merujuk kepada kita punya ni lah. Contohnya macam perniagaan. Kalau kita ada kebun ke, kita ada ladang. Bisnes perniagaan kita, pekerjaan kita. Itulah merujuk kepada buah-buahan yang dimasukkan. Okay? Dan akhir sekali Allah tutup dengan apa dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 155. Wabashiris sabirin. Kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Parabia redha, sabar. Apa Allah kata? Sampaikan kabar gembira. Apakah kabar gembira yang Allah sampaikan dalam ayat ini? Iaitu syurga. Itulah kabar gembiranya. Untuk siapa? Untuk orang yang sabar. Redha. Itulah hadiah dia. Okey? Boleh Parabia? Mengubati tak? Kalau tak mengubati, lepas ni boleh balik baca lagi. Parabia tulis surah Al-Baqarah ayat 155. Saya kena sedarkan diri saya bahawa saya diuji dengan 5 pintu ini. Yang tadi tu. 5 pintu yang saya terangkan tu. Dan saya diuji dengan ni, saya diuji dengan ni. Sekarang saya sedang diuji dengan kehilangan suami. Saya sedang merasai ujian tersebut. Tapi penawar ayat ini Allah kata apa? Wabashiris sabirin. Ayat hujung tu powerful tau. Allah yang kabarkan, bukan manusia. Allah yang kabarkan. Sampaikan kabar gembira ini. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sabar. Okey, boleh? So, semoga Allah hidupkan kembali hati kita. Tuan-puan, ibu ayah, adik kakak yang ada dalam live saya ni. Semoga Allah hidupkan semula hati-hati kita. Dan kembalikan kita kepadanya. Kita kembalikan hati kita kepada pemilik, pencipta hati kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita letakkan dia, sangkutkan dia di dunia. Jangan kita gantungkan dia di dunia. Gantungkanlah hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah kita bukanlah dunia ni kurang, tapi Allah tu dah jauh sangat dengan diri kita. Kan? Kita ni sebenarnya cukup je apa yang kita ada. Alhamdulillah. Kan? Cuma Allah itu jauh dalam hidup kita. Sebab itulah kita rasa hati kita sakit tanpa kita sedar. Yang kita kejar tu ialah ada kalanya tidak bersalah, tetapi kita salah meletakkan tempatnya. Okey. Alhamdulillah, lebih masa bonus lah untuk ibu-ibu, puan-puan yang ada pada hari ini. Terima kasih semua. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, 12 3K dan 12 share. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat apa yang dikongsikan. Saya minta maaf seandainya ada perkataan yang terkasar, ilmu yang tidak tepat. Saya masih lagi belajar. Boleh juga tegur-tegur saya kalau ada yang salah. Okey, sehingga bertemu lagi pada hari esok insya-Allah pada jam 11 hingga 12 tengah hari. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Saya halalkan ilmu ni Allah pinjamkan daripada Allah. Okey, saya sampaikan saja. Okey, Allahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah.